sebut Negeri Sembilan, apa benda yang first korang fikir? Dalam video ini, kami nak bawa korang explore ke 3 tempat menarik di Negeri Sembilan. So, let's go! Hai korang. So, welcome back to Land Station. Saya Norin. Saya Syirah. So, hari ni kita akan bawa korang ke 3 tempat menarik di Negeri Sembilan. So, jom! Sekarang, kita on the way ke Bukit Penarikan. Sepanjang perjalanan, suasana dia tenang je dengan kehijauan yang buat kami lagi excited nak hiking. Lepas dah sampai, kami terus memulakan pendakian. Okay, hai korang. So, sekarang ni kita tengah on the way naik Bukit Penarikan. Tunggu kami di puncak tau. Laluan Bukit Penarikan ni memang beginner friendly dan sesuai sangat untuk sesiapa yang baru nak berjinak-jinak dengan aktiviti hiking. So, sekarang ni kita orang dah sampai di Bukit Penarikan. So, korang nak tengok tak view dia? Ni dia. Macam mana korang? Berbaloi tak view dia? Walaupun Bukit Penarikan ni tak berapa tinggi, tempat ni pernah terkenal dengan fenomena awan karpet yang memang cantik. Sebab tu ramai sanggup datang seawal pagi untuk nikmati pemandangan ini. Dah puas tengok alam flora? Jom kita teruskan dengan alam fauna pula. Syirah, aku rasa macam nak tengok binatang. Aku tahu nak tengok kat mana. Jom. Destinasi seterusnya, kami singgah ke Nabila Agro Farm. Bayaran masuk hanyalah sebanyak RM5 seorang. Manakala, kanak-kanak berumur 2 tahun ke bawah boleh masuk secara percuma. Nabila Agro Farm ni merupakan sebuah mini petting zoo. Jadi, korang bukan sekadar tengok haiwan dari jauh, malah boleh berinteraksi dengan sebahagian haiwan kat sini. Kat sini, korang pun boleh bagi makan sendiri dekat haiwan-haiwan dengan beli makanan haiwan berharga RM10 sahaja. Cepatlah Syirah, aku tengah buat ni. Selain daripada bagi haiwan makan, terdapat aktiviti lain seperti menunggang kuda, memanah dan train joyride yang korang boleh cuba. Actually, kita orang tak tahu pun dia nak bawa kita orang kat mana. So, tapi dia lalu like satu part padang pula ladang. Korang boleh tengoklah suasana ni. Wih, penat. Penat. Jom kita pasal sejuk. Jom. Kita kat mana ni Nurin? Weh, sekarang ni kita dekat Snowy Wonderland. Jom. Untuk destinasi terakhir, jom kita chillkan badan. Sebelum masuk, korang jangan lupa beli tiket tau. Harga dia hanya RM60 sahaja seorang. Okay guys, so kita berdua dah dapat kita punya tiket. Yes, so jom masuk. Jom. Nak lagi selesa main salji? Kat sini ada kaunter untuk beli aksesori untuk mesin sejuk. Sekarang, kita on the way ke entrance. And wow, sejuknya. Baru je masuk, dah rasa dah kesejukan dia. Bukan setakat main salji je. Dinosaur Park di sini juga ada sentuhan dekorasi salji yang menarik. Okay, aura kungfu khas saya dah keluar. Setiap sudut kat sini penuh dengan dekorasi mesin sejuk. By the way, tahu tak sejuk dia cecah negatif 25 Celsius. Dapatlah merasa macam kat luar negara tu sikit. Kalau datang sini, wajib cuba longsor salji guna pelampung. Tapi ni kami saja main-main sebab satu badan dah mula beku. Rasa macam dekat Antartika. Dan igloo ni sedikit sebanyak menampung kesejukan sekeliling. Tapi berhati-hati. Yang ni paling fun. Korang akan naik pelampung dan ditarik secara pusingan. Memang laju, ibarat macam naik roller coaster atas salji. Oh, sumpah best. Korang kena datang. Jom. Datang, jangan tak datang. Best. So, korang tunggu apa lagi? Jangan lupa datang ke Snowy Wonderland. Setiap perjalanan memang tak selalunya mudah. Ada cabaran, ada perbezaan pendapat. Tapi, semua itu mengajar kita untuk lebih memahami antara satu sama lain. Akhirnya, kenangan yang tercipta jauh lebih bermakna daripada setiap kesukaran yang kita lalui. Okay, itu saja untuk trip kita kali ni. So, best tak korang? Best! Okay, so stay tuned and see you guys in the next video.